akhirnya berakhir juga cerita dia imamku ya. Budin dengan Umairah dah kembali berbaik, tetapi tergempar satu Malaysia pula. Pasangan viral Siti Jamumal dan suaminya Aiman Tak Kisah telah bercerai live di TikTok guys. Aduh, tengah buat TikTok pukul 1.54 pagi pada hari Khamis 15 Mei 2025. Lebih 20,000 pasang mata menjadi saksi penceraian mereka live guys. Umairah dengan Budin dekat drama TV Kak Astro elok aja dah berbaik. Kenapa lah boleh jadi bercerai-berai padahal tak sampai sebulan baru rujuk balik ni. Astaghfirullahalazim. Itulah kadang-kadang benda berkaitan cerai-berai ni kita tak patut bawa kepada social media guys. Sebab ramai mulut yang yang berhati busuk, komen sana sini. Jadi aku rasa kita boleh ambil pengajaran guys pasal apa yang berlaku terhadap pasangan Siti Jamumal ni. Jamumol dengan suaminya Aiman Tak Kisah. Kerana waktu benda pergaduhan suami isteri berlaku tu berlaku waktu live guys. Jadi untuk pendapat aku lah Kak. Cantik tak aku pakai ribbon ni? Pendapat aku kan, aku memang ada rasa simpati terhadap Siti Jamumol ni sebab dia tengah mengandung, syarat mengandungnya 5 bulan, tiba-tiba diceraikan macam tu je. 3 kali diulang cerainya. Talak 2. Jadi guys, kat sini siapa yang tak simpati? Aku doakan yang terbaik untuk Siti Jamumal untuk terus kuat. Katanya dia tengah kemurungan dan ada serangan macam ada anxiety lah. Tak kuat untuk memberi respon lagi kepada media ke apa. Yalah, seorang yang tengah mengandung seorang isteri. Tapi kita tak boleh nak pilih mana-mana pihak. Sebab dari pihak Aiman Tak Kisah pun dia cakap dia pun dalam live tu dia kata dia kena pijak maruah dia sebagai lelaki lah. Apalah, kita pun tak tahu. Kita doakan yang terbaik juga untuk Aiman Tak Kisah. Walaupun Aiman nama dia Aiman Tak Kisah, kita kisah juga kan sebab kita sama-sama rakyat Malaysia. Cuma yang aku nak nasihat kepada makcik-makcik bawang kat luar sana, janganlah kita nak mengapi-apikan lagi suasana. Jangan kita nak pilih pihak. Jangan kita kutuk pula Aiman salah lah, Siti salah lah. Tapi kita ambil pengajaran benda ini untuk semua pasangan kat luar sana. Jangan mudah-mudah nak melepaskan perkataan cerai. Sebab ia perkataan yang amat, kalau boleh dielakkan, berselamatkan. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku antara mereka. Sebab benda ni masih fresh. Sebab mereka baru rujuk balik tak sempat sebulan. Dan baru-baru ini pun ada pihak media yang baru interview Siti. Cakap apa, diorang dah rujuk balik, bahagia balik. Mungkin kerana dia mengandung syarat 5 bulan. Katanya waktu dia bercerai baru-baru ini, memang dia ada berjalan sejauh 15 km. Waktu tengah mengandung tu berjalan sebab apa, sedih ke apa tak tahu. Lepas tu tak sempat 24 jam bercerai dah rujuk. Baru je bulan Mei ni 6 Mei hari tu mereka ke mahkamah dah memang bersama balik lah suami isteri. Tak jadi cerai. Tapi kali ini di live tu lebih 20,000 mata menonton. Kalau kita tengok cerita Umairah dan Budin dekat dia imamku tu, Umairah pun ada salah. Budin pun ada dia punya, dia punya marah tu, dihina semua. Dia pun ada juga balas balik perbuatan si Umairah tu dengan Dr. Afifah tu. Menyakitkan hati Umairah balik sebab Umairah hina dia je. Ini betul tak? Ini contoh, aku bagi contoh Ini cerita drama Jadi dua-dua ada ego kat situ. Dua-dua ada salah dan ada dah baik dia. Jadi guys, kita tak payah pilih pihak. Drama tu telah tunjuk pengakhirannya mereka bahagia. Kenapa? Sebab dua-dua turunkan ego. Akhirnya guys, nak bahagia ni letak pada timbang rasa toleransi. Toleransi. Kena bertimbang rasa dan bertoleransi. Kalau kita ikut perasaan, memanglah kan macam-macam hasutan syaitan tu ada kan. Syaitan suka bercerai-berai ni. Kita jangan suka sangat. Korang baca berita artis bercerai, seronok. Jangan seronok. Ini nasihat aku pada korang. Kalau kita, aku perasan lah banyak komen-komen negatif juga yang cakap padangan muka bagus lah pun lah, tak baik. Jangan cakap macam tu. Jangan kita suka atas musibah yang berlaku pada orang. Betul tak? Kalau boleh kita doakan kepada Siti Jamumal ni, mungkin kita doakan agar kandungan dia sihat. Itu yang penting. Kandungan dia sihat dan mental health dia atau keadaan mental dia okey. Sebab katanya sekarang tengah murung kan. Jadi untuk Aiman Tak Kisah pun aku harap dia pun boleh ambil pengajaran atas apa yang berlaku. Sebab bukan aku je yang buat ulasan ni. Ramai lagi orang yang buat ulasan tentang perkara ini. Contohnya Pio Said sendiri ada cakap
Sebabkan sebelum ni si Aiman tak kisah pernah melafazkan cerai kan dekat isterinya tapi rujuk. Kali ni dia telah ulang lagi tapi talak dua, ulang kali kedua. Jadi dah mencukupkan syarat 3 kali maksima tu dan menjatuhkan satu talak yang mengatakan mereka tak boleh rujuk balik. Itu berdasarkan ulasan Piyu Said lah, dia kata tak boleh rujuk balik sampai lah isteri je menikah dengan orang lain dulu baru boleh nak kahwin balik ke apa. Jadi guys kat sini itu nak kata perceraian ni bukan benda main-main, lagi-lagi di sosial media. Jadi Piyu Said sendiri cakap benda ini elok dibawa kepada mahkamah syariah yang lebih tahulah kan. Tapi bila diminta beli ulasan tentang perkara ini, itulah nasihatnya daripada Piyu Said. Dia cakap, beliau ada cakap kita ni sebagai lelaki pun kita kena faham juga emosi wanita yang tengah mengandung ni. Menjadi ibu mengandung ni bukan senang juga, betul tak guys? Jadi dekat situ korang komen kat bawah, apa pengalaman korang apabila mengandung? Ada tak emosi terganggu ke, senang emosi ke? Korang komen kat bawah macam mana? Atau apa nasihat korang untuk suami-suami yang kena melayan perangai isteri yang tengah emosi ke apa kan? Mungkin kita boleh, benda yang berlaku ni kita buatkan bagi ada hikmah. Hikmah tu dari segi jangan kita menghina, kita cari pengajaran. Jadi benda macam ni tak berulang lagi. Yang kita doakan terbaik untuk Siti Jamumal dan juga suami. Jadi guys, dekat sini aku refer balik apa yang Piyu Said cakap. Piyu Said ulas, dia cakap perempuan ni dia kadang-kadang dia emosi tertekan sebab fikir kekandungan anak kan, fikir keadaan anak. Jadi bila dia stres ke apa, kadang boleh efek kesihatan dia dan juga kesihatan anak. Jadi kat situlah kalau boleh suami yang baik itu harusnya fikirkan secara betul-betul mendalam dulu apa cara yang boleh untuk perbaiki sebelum melafazkan cerai macam tu saja. Itu pendapat Piyu Said lah, ulasannya aku baca dekat berita. Tapi pendapat aku setuju, memang seorang lelaki ni memang kena macam mana, tak boleh menggunakan perkataan cerai itu semudah-mudahnya lah kan. Sebab aku baru dengar dia orang bercerai, baru je, tak dah sebulan, tak sempat sebulan dah rujuk, tiba-tiba cerai lagi. Macam mana ni guys, aku tak tahu guys. Jadi biarlah mahkamah syariah yang buat kerja. Kita ni doa yang baik-baik untuk mereka. Aku kat sini nak ulas ni untuk bagi pengajaran kepada semua pasangan kat luar sana dan untuk nasihat kat diri sendiri juga, supaya kita letakkan ego kita tu kat bawah. Bila dah kita bina mahligai masjid ni kan, perkahwinan ni, takkanlah kita nak runtuhkan ikut suka kita bila-bila kita, betul tak? Bila-bila kita nak kita runtuhkan, mana boleh. Kita kena hormat institusi perkahwinan tu, betul tak? Jika ada masalah kita kena cari dengan cara perbincangan. Sebab tu Piyu Said tu bercakap, kalau boleh benda berkaitan rumah tangga ni jangan kita cerita dekat social media, dekat live TikTok lagi tu. Itu masalahnya. Kenapa waktu bergaduh tu, kenapa masa tu masih live tu masih berjalan kan? Jadi kat situ kalau boleh, ada juga Betty Rahmat membuat ulasan, katanya dia cakap kalau boleh jangan buka aib sesama pasangan. Lagi-lagi kan, kita ni kalau boleh, kalau ada masalah janganlah dibuka aib pada semua kan. Jangan buka aib pasangan masing-masing. Kat situ ada pengajaran lah, mungkin nasihat, bukannya hinaan, mungkin nasihat dari Piyu Said dan juga Betty Rahmat. Dan juga guys, untuk pandangan aku lah, kita tak tahu apa yang jadi. Berdasarkan live tu kita boleh tengok yang mulanya Siti Jamumal ni cakap dia macam suruh keluar daripada bilik tu, dia tengah buat live 1.45 ke 1.54 waktu pagi tu, tengah jual apa entah, produk apa entah. Lepas tu Aiman tak kisah suami dia ada lah, jadi dia macam suruh keluar. Kenapa tak angkat call ke apa, tak balik rumah entahlah. Jadi dia macam seakan-akan kat situ kita dengar percakapan tu bagaikan Siti nak cakap suami dia macam curang. Suami dia pula macam tak puas hati sebab telefon dia seakan-akan rosak lah, apa dah pecah lah. Dia kata kalau macam mana, ada juga yang mengatakan seperti Siti Jamumal ni macam nak cakap suami dia ada berkaitan dengan barang terlarang, ambil barang terlarang, sampai buat suami dia marah lah bila disebut perkara macam tu. Aku pun tak pasti, itu hanya apa aku dengar dalam live tu yang korang boleh tengok sendiri kan. 24,000 orang like. Ramai yang tengoknya benda yang berlaku tu. Bukannya benda yang elok, benda tu penceraian kita nak elak, tapi ramai pasang mata, lebih 20,000 pasang mata seluruh Malaysia tengok dah. Jadi benda ni patut dielak lah kan, untuk jadi kebiasaan. Kalau boleh janganlah pasal perceraian ni dilakukan online kan. Walaupun memanglah benda tu ya sah ya, jatuh talak tu, tapi kita tak nak benda ni selalu berlaku macam ni kepada pasangan-pasangan yang lain. Jadi guys, ada juga
yang dalam perbincangan diorang tu ada yang Siti Jamu Mall ni cakap pasal dia ni macam kena keganasan rumah tangga, macam kena pukul. Tak tahulah apa maksud dia, macam pernah kena pukul dengan suami dia. Sampai suami dia pun cakap, yelah sebelum ni aku pernah pukul kau, sekarang aku tak pukul dah, aku keluar rumah je. Aku keluar rumah je, jadi aku boleh tak dipijak aku punya maruah sebagai suami ke. Macam tu lah, lebih kurang lah. Aku pun tak pasti. Jadi maksudnya kat sini banyak terbuka aib belah sana dan belah sini pun. Jadi macam banyak membuka aib. Jadi baiklah kalau aku rasa perbincangan tak perlu buat pun dekat live. Sesi live tu tak perlu pun. Kalau nak bergaduh tu tutuplah live dulu, gaduhlah kat belakang. Betul tak? Itu pendapat aku. Minta maaf kalau ada terasa, tapi pendapat aku benda ni tak perlu dibawa kepada social media. Kerana yelah dua-dua pihak ada keluarga kan. Pihak suami ada keluarga sendiri, pihak isteri ada keluarga. Kita kena fikir juga anak-anak, betul tak? Lagipun Siti Jamu Mall ni bukan hanya ada anak yang di tengah kandungkan 5 bulan bersama Aiman Tak Kisah. Tapi sebelum ni dia pernah berkahwin 3 tahun lepas dengan Syafiq dan ada 2 anak. Anak yang kecil-kecil berapa tahun je baru. Jadi kat sini kita kena fikirlah juga kan dari segi mental isteri tu yang tengah mengandung tu kan. Tapi mungkin waktu itu tengah mengikut perasaan semua. Sebab tu aku kata cerita dia imamku tu, dia imamku tu menunjukkan bagaimana gelora pancaroba perkahwinan. Tapi akhirnya elok je. Sweet-sweet je Umairah dengan Budin tu. Jadi janganlah kita ingat benda ni semua macam inilah pengakhiran, inilah hujung dunia, tiada. Ya, kadang kita boleh doakan. Doa tu kan senjata umat Islam. Kita doakan yang baik-baik untuk rumah tangga mereka. Lagipun syaitan ni suka bila rumah tangga tu roboh. Kita janganlah jadi syaitan yang menaik, yang suka-suka sangat, yang asyik nak mengutuk. Jangan. Ni nasihat aku, korang janganlah asyik bersorak bila orang bercerai. Jangan. Kita tak tahu nasib kita lagi, betul. Jadi kat situ aku rasa baguslah cerita dia imamku tu beri banyak pengajaran tentang Budin yang penyabar ya. Sebagai lelaki kena sabar dengan perempuan punya emosi, dan perempuan pun kena belajar hormat lelaki. Umairah pun dah mula belajar kesilapan dia selalu hina Budin. Ini aku tak dikaitkan dengan Siti Jamu Mall dengan Mak Aiman Tak Kisah. Cuma aku nak ambil pengajaran cerita dia imamku ni, episod akhir yang baru habis ni. Budin dengan Umairah ni walaupun banyak pancaroba dia, banyak masalahnya, katanya curang dengan Dr. Afifah lah, Umairah curang dengan Rafiq lah, elok je berbaik balik bila dibincangkan, bila diusahakan tanpa rasa ego. Betul tak? Betul. Jadi kat sinilah pendapat aku rasa jalan terbaik adalah perbincangan. Waktu tengah emosi memanglah tak boleh bincang. Tapi benda pun nasib pun dah jadi bubur guys. Benda dah ditalakkan, dah diceraikan 3 kali pula diulangnya. Talak 2. Dan tak tahulah dikatakan Pius Said patutnya jatuhnya tak boleh rujuk balik. Tapi macam mana pun Pius Said cakap rujuklah kepada yang lebih tahu, iaitu Mahkamah Syariah kan, untuk membuat keputusan yang lebih adil. Jadi kat sini itulah kita baru je tengok statement daripada Siti Jamu Mall. Dia nak lebih happy sampai ada berjuta view ya dekat dia punya TikTok tu. Dia ada post lepas dia berujuk balik, dia pun nak buka buku baru, nak happy-happy, cakap sweet-sweet, bersemut dengan suaminya. Baru je tak sempat sebulan rujuk dah jadi pula dah. Bila dah jadi macam ni bukan apa. Jadi masalahnya benda tu semua berlaku, semua live, semua tengah dekat video live dekat social media. Social media ni kadang-kadang memang ada banyak kebaikan, tapi ada keburukan juga kalau disalahguna untuk membuka aib pasangan. Jadi untuk pendapat aku, pengajaran yang mungkin boleh diambil oleh pasangan ini ialah kalau bolehlah jangan bawa masalah rumah tangga, aib-aib pasangan di social media. Biarlah kalau ada masalah apa-apa, ambil jalan yang telus, iaitu jalan ke Mahkamah Syariah ke kan. Ambil hak masing-masing dengan cara yang baik demi anak-anak dan anak dalam kandungan. Jadi tak adalah kita nak keadaan kesihatan mental ibu yang tengah mengandung ni sihat. Kita risau pasal Siti Jamu Mall ni tengah mengandung, kesian bayi. Hari tu bercerai 15 km dia berjalan seorang-seorang. Jauh tu tak penat ke? Aku dengar apa penat. Aku tak mengandung pun aku penat dengar jalan 15 km. Jauh tu. Macam kita tengok lah, si Umairah pun dah mengandung sekarang. Alhamdulillah. Dalam cerita dia imamku episod akhir, kita boleh tengok happy Budin dapat anak. Aku harap, aku doakan Siti Jamu Mall pun boleh berbaik semula dengan suami. Mungkin tak tahulah kalau Mahkamah Syariah cakap dah memang tak boleh rujuk.
Moga ada sinar di masa hadapan untuk dua-dua mengambil pengajaran untuk berubah lebih baik, untuk jadi isteri lebih baik, menjadi suami lebih baik. Mungkin ada sinar yang baru buat mereka. Sama macam drama Dia Imamku tu, Umairah dan Budin. Kita tak tahu guys. Berakhir sekali tak bermakna berakhir selamanya. Betul tak guys? Jadi kita jangan asyik nak kutuk-kutuk je, asyik nak taik. Asyik menaik je. Jangan asyik menaik je. Tak penat ke jari tu menaik yang jahat-jahat. Kalau boleh kan, kita gunakan jari-jari kita menaik, menambah pahala guys. Kan seronok kita menaik benda baik-baik je. Ni asyik-asyik menaik, nak kata hurray, baguslah cerai pun. Alahai semuanya nak bercerai ni konten semata-mata. Janganlah kita fitnah guys. Kadang diorang tak rancang benda tu. Benda dah nak jadi. Tapi nasihat kita bernasihat dah lepas ni. Kalau ada pergaduhan ke apa ke, janganlah kita biar je on je live tu, kita off lah live tu, tutup dulu. Dah tahu ada ura-ura nak bergaduh, dah datang ura-ura tu kan. Janganlah kita biar je on. Nanti semua tengok aib-aib pasangan kita. Jadi kat sini guys, untuk korang yang menonton ni, jangan seronok sangat yang jenis tak. Yelah, ada haters kan, setengah yang tak suka dekat diorang ni. Lagi seronok lah diorang. Jangan guys, kita ingat dunia ni sementara, akhirat itu selamanya. Nanti korang cakap benda tak elok, korang fitnah orang yang tengah terima musibah ni, nanti kau tak minta maaf, berdosa kau sampai akhirat. Kau nak terbakar api neraka. Api neraka panas kau jangan main-main. Aku doakan korang semua dimurahkan rezeki dan sihat selalu. Okey, untuk Siti Jamumal, aku harap tiada dah rasa murung-murung lagi. Semoga mereda dan lebih sihat. Jaga anak elok-elok dalam kandungan dan anak yang kecil-kecil lagi. Kepada Aiman tak kisah, semoga boleh bersabar dan untuk cubalah perbaiki apa yang patut ya dari segi hubungan suami isteri tu. Dan kepada korang, aku seronok sangat tengok Umairah dengan Budin tu guys. Si Dahlia tu nak try Budin tak dapat. Dan drama Dia Imamku tu kan tak dapat dia nak try Budin pada muka. Lala kahwin dengan si Kudin, bukan Budin. Tak apalah guys, Kudin ke Budin ke, asalkan berkahwin. Jadi guys, terima kasih yang menonton video aku ni. Korang komen kat bawah benda baik-baik tau. Thank you tau korang. Kalau boleh korang tolong like video ni and subscribe. Terima kasih guys. Jangan lupa tengok video aku sebelum ni. Ada banyak lagi video aku share tau. Okay, terima kasih guys. Jom kita doa yang baik-baik untuk Siti Jamumal dan suami. Amin. Jom, jangan lupa subscribe. Bye.